Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mu. Okey. Mula-mula macam biasa kita akan menari. Mumuha, mumumuhi, mumumuhu. Kita akan nari dulu Okay, let's go. Kita nak masak malam ni chicken katsu. Okey, jom kita menari dulu. Masuk. 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 Sini Wati. Kenapa tak masuk dari situ Masuk sikit. Okey. Alright. Lapar-lapar ha, okey. Okey, 1 2 3. Lapar-lapar ha. Lapar-lapar hi. Lapar-lapar hu. Masak-masak ha. Masak-masak hi. Masak-masak hu. Okay, kita nak masak chicken katsu malam ni. Sebelum saya nak masak chicken katsu, saya bawa ni. Dia Japanese chicken katsu curry. Ni kita bawa rambut Jepun. Okay. Saya tak bawa rambut. Saya tak bawa rambut untuk saya punya maid. Saya lagi esok lusa saya bawa nanti. Cantik tak rambut saya? Jepun tak? Ada nampak macam Jepun tak? Nampak? Ada kata-kata master. Hai. 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 Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan makan bersama dengan chicken chop chicken chop angkat ni. Chicken chop ni kita akan goreng Kita akan goreng chicken chop ni, chicken yang telah dibalut dengan breadcrumb. Ini kita akan goreng. Kita akan buat kuah chicken katsu tu makan bersama dengan chicken chop ni, okey? Alright. Smash. Behel. Angkat. Yes. Smash. Siapa tak follow saya smash nanti. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, bagi bawah ni. Okey. Jepun, rambut Jepun. Bismillah. Allahumma salli. Oh my god. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh my god. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Oh my god. Saya nak tu ubi dengan tu ubi kentang. Kita masak chicken katsu Jepun ini masakan Jepun, orang Jepun ni makan kentang. Okay, carrot. Tadi kau tahu tak? Tadi patient tadi saya case anxiety kena rasuk. Tadi patient saya kena rasuk. Badan dia ada saka. Dia menjerit. Lepas tu mata dia naik atas. Tadi live tadi kau orang tengok live dekat FB. Oh, masuk hantu betul. Siapa yang live dengan saya tadi, dia ketawa. Takutlah kata saya. Lepas tu saya baca kan. Lepas tu kan saya baca, dia jatuh. Lepas tu saya ambil air. Lepas tu saya ambil air. Saya baca doa sikit, baca. Saya ambil kat wadah. Wadah pergi letak kat muka dia. Dia bangun. Real. Tengok dekat FB saya. Ada rakaman suara dia. Dia tak boleh dengar. Saya kata kat dia, tak boleh dengar azan. Dia tak boleh dengar azan. Lepas tu saya kata kat laki dia, balik baca Yasin kan. Dia kata, betul lah, serius. First time saya jumpa kes macam tu. Masuk hantu, serius. Kau pergi tengok dekat FB, Dr. Mati tidak alah, kau dengar suara dia. Meremang mula rumah. Takutlah wadah. Wadah lari. Saya pun kalau boleh saya nak lari tadi. Oh, takut gila.
Saya dah lah tak ada ilmu sesat. Saya dah tak ada ilmu rawatan tu. Saya tak pandai. Mata dia putih. Mata dia tengok atas, mata putih semua. Mata cerita hantu. Serius. Siapa yang tengok tadi tu? Ada tak tengok? Boleh tak komen? Kita akan masukkan ni, campuran ni Okey, campuran ni. Kari ni memang kita dah bawa daripada Jepun. Sebab nenek saya orang Jepun. Nenek saya kahwin dengan atuk saya orang India. So dia jadi Japania. So nenek saya memang bagi kat saya ni. Dia kata apa-apa hal esok, wahai Dr. Man, kalau sekiranya apa-apa kau nak masak ke, ambil lah Nenek saya bagi. Ni campuran katsu ni. Ni chicken katsu ni memang campuran daripada Jepun Rahsia dia lah, rahsia keturunan nenek saya. Korang tak boleh tak tahu, tak boleh. Nak air? Masukkan air. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita masukkan air, okey? Tak ditunggu lama-lama, nanti dia garing. Okey, done. Okey, so kita akan kacau dia. Sedap. Kita buat kuah, kita akan makan chicken katsu dengan chicken chop. Dalam ni ada bawang holland, ada kentang dan ada carrot. Kita akan kacau dia. Dia tak cair dan tak pekat sangat, okey? Dia memang tak cair dan tak pekat sangat. Dia memang macam tu. Takut rambut tu jatuh sup? Tak, insya-Allah tak. Okey, tak. Okey sayang, abang kau pastikan jauh dari belakang. Insya-Allah rambut takkan jatuh lagi, okey? Pijak. Carikan saya senduk yang panjang sekali boleh tak? Saya nak senduk yang panjang sekali. Dari sini. Ada tak? Tak ada. Belum lagi. Saya nak buat dari sini. Okey. InsyaAllah kita ketatkan dia. Kutu. Kelimumut. Kalau tegur bini tegur lah. Lu berani bikin lu punya bini malah kasih hantam semua lu mau Lu mau lampu jangan kasih masuk dalam ni Nanti lu punya bini kasih hantam semua lu kalau lu tahu Rasa. Tak. Bismillah. Oh my god. Masukkan buat demam, batuk, sesama, ciri birit, peranakan jatuh, batu karang, prostat kecut dan anxiety, keburungan, keputihan, kemerahan, kehijauan, kebiruan, keemasan, kepuasan, kecintaan. Okey. Semua ada. Katai lah kata. Rambut pun macam ni katai. Macam mana rambut panjang boleh tahan? Aku tak faham macam mana boleh hampa simpan rambut panjang-panjang macam ni. Aku tak faham langsung. Ni gatai lah kata. Oh my god. Oh my god. Gatai lah kata. Lapak je. Nasihat dah sikit. Kita masukkan kacang buncis Kacang buncis. Kalau tak nak kacang buncis kita kena tak. Kalau kacang buncis tak ada, kacang kerus pun boleh. Kalau ada kacang kau lah tak cakap kat aku. Bini aku tengok. Kau okey sayang, abang dah basuh tadi sebenarnya. Kau bukan nak cakap kat aku, bini aku tengok. Kau ni dah kenapa? Remind aku lain kali. Rambut ni dah shampoo dah tadi. Rambut ni dah 3 kali shampoo. Dia tak ada kutu-kutu pun kita dah servis dah. Tak ada dah. Kau orang gelap bukan nak cakap kat aku. Nak tisu. Kita masukkan kacang buncis. Kalau tak ada kacang buncis, kacang kurus. Tak ada kacang kurus, kacang gemuk. Tak ada kacang gemuk, kacang pendek. Kalau tak ada kacang mentel. Kalau tak ada kacang mentel, kau bubuhlah kacang panjang ke kacang pendek ke, kacang apa suka hati kau, kacang tanah ke, kacang ajus ke, kacang walnut ke, kacang apa suka hati kau, suka hati lah.
Wah. Dah. Okey. Kita akan makan lagi, kita akan makan chicken katsu. Kita jangan bagi dia cair, dan jangan bagi dia pekat sangat, okey? Sayang, nak masuk sekarang ke Kobis ni ke pagi esok? Baby, kita nak makan esok kan? Masuk pagi esok je, okey? Okey, kita makan pagi esok tapi kita tak lusa, okey? Korang berani kan dengan bini? Tak berani. Korang semua tak berani lawan bini. Ni dia. Inilah dia yang dinantikan. Muka handsome, rambut tebal. Kalaulah aku jadi suami, kain baju aku cuci. Kalaulah aku jadi temanmu, memasak serah padaku. Ni dia. Kau tak berani. Kita letak Kobe Cina. Kalau tak ada Kobe Cina, kita boleh pakai Kobe Melayu. Kalau tak ada Kobe Melayu, kita pakai Kobe India. Kalau tak ada Kobe India, kita boleh pakai Kobe Malaysia. Suka hati. Kau nak pakai Kobe apa, kau punya pasal lah. Suka hati lah. Okey. Ni sayur dia, kita makan dengan ayam, okey? Sedap lah kata. Chicken katsu ni kuah dia macam sayur. Dia Jepun punya sayur lah. Jepun punya sayur. Lepas tu dia masak bersama dengan tu sayur-sayuran dan kita makan bersama dengan chicken. Boleh je makan dengan beef, boleh makan dengan binatang ikan pun boleh. Nak makan dengan binatang lain tak ada masalah, okey? Dengan burung, dengan ayam, dengan arnab, rusa, kijang, landak, ya. Kita nak makan dengan sotong, udang, ketam, ya. Tak boleh makan katak puru, tak boleh. Katak puru tak boleh, belalang boleh. Tang tenun tak boleh. Dengan tang tenun tak boleh. Biawak tak boleh. Kerang lutung pun tak boleh. Sedap lah kata. Sedap lah kata. Kita kena rasa sampai kenyang, okey? Kalau tak kenyang jangan berhenti. Sedap. Kita masukkan sikit lagi. Kau boleh tengok ni. Dia bukan tengok. Dia tengok saja kata letak tu, letak ni, tak boleh tu, tak boleh letak ni. Kau boleh tengok, aku dah sembunyi. Dia kan boleh tengok. Tak geng anxiety mai. Tak boleh langsung lah kata. Tengok. Lembik dan saya tu memang kita nak bagi lembik. Memang kita nak bagi lembik sebab gigi bini saya tak ada gigi. Bini saya gigi dah tak ada. Tinggal gusi je. Jadi saya kena pastikan sayur-sayur ni kena lembik. Sebab kalau kita keras nanti gigi saya, bini saya dah tua. Bini saya dah tua, dah nyanyuk, gigi tak ada. Tinggal gusi. Kena lembut kan? Kangkung semalam pun dah lembut. Faham? So saya kena pastikan dia jadi macam bubur. Korang tak apalah, bini korang muda lagi. Faham? Saya memang ditakdirkan kahwin dengan orang tua. Nyanyuk, bebal, kedut, gigi tak ada. Makan kena lembut-lembut. Bagi saya lagi 17, 18, 19, 20, 20. 21, 29.10. Point 1. Kemut dah doktor ni. Saya suka kemut. Macam-macam. Saya suka kemut. Exercise kemut. Nak peranakan. Prostat kecil. Kemutkan buah hasil. Kemutkan buah hasil. Kemutkan prostat. Kemutkan peranakan. Kemut tu amalannya mulia. Okey, dah siap dah. Okey, dah siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedap. Jom kita makan, let's go. Terima kasih. Malam ni ada apa-apa perancangan tak? Aktiviti ada? Ada lah, of course. Aktiviti. Kita walaupun kita 80 tahun, kita kuat.
Give me 5. Tengok bini aku. Walaupun lepas betul kuat lah. Tengok tangan ni aku belum. Ni. Ni tangan ni. Tangan ni bini aku umur 80 tahun, lembut lagi ni, cekang lah kata. Bismillah. Cukup bang, lagi abang ambil ke? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Bismillah wa ala barakatillah. Ittaqullah. Amin. Nak tambah kuah tak? Ha, tambah kuah sikit lagi rasa. Nak tambahkan lagi? Tambah sikit lagi. Bismillah. Chicken katsu. Sedap lah. Sedap lah kata. Sedap lah kata. Ni orang Jepun makan. Sedap lah, aku kata sedap. Tapi tak tahu bini aku belum masuk ke. Dia memang tester. Untuk. Sedap lah kata. Alhamdulillah. Sedap lah kata. Makan ya. Ayam. Tu chicken. Ada lagi ayamnya. Sedap. Ayamnya mana? Ni, chicken. Okey. Itu ayam. Kuah dia. Sedap. Sedap lah kata. Nak suap, siapa nak suap angkat tangan? Mana suap? Ngangau. Sedap. Ngangau. Chicken katsu kari makan dengan ayam chicken chop. Sayang, memang nama dia chicken katsu. Chicken kari chicken katsu. Oh, chicken kari chicken katsu nama dia. Chicken chop. Yang nama tu dulu menu ni orang yang mula-mula buat tu orang Malaysia. Orang Malaysia nama dia. Dia bukan Jepun punya asal, dia Jepun daripada Malaysia. Kakak tu nama dia Katsu. Katsu lah Katsu. Dia nama dia Katsu. Nama dia sebenarnya Surima, tapi kita panggil dia Katsu. Jadi dia yang mula-mula buat chicken katsu ni, kita bagi nama chicken katsu. Orang Jepun curi. Sedap kan? Kesian kat katsu. Royalty tak dapat. Sedap lah kata. Puas hati lah. Lama aku tunggu dia pernah pergi Jepun, balik Jepun tak boleh buat lagi.